Kalau korang nak jadi content creator, ni adalah 3 barang yang sangat membantu korang as a content creator. First, kita ada tablet. Tablet ni mudahkanlah kerja creator. Sebab apa? Sebab dengan ada tablet ni kita boleh edit video kita tu dekat mana-mana je kita nak. Macam saya guna Xiaomi Pad 5 ni. Ni dia punya box lah, okay. Kat dalam saya punya tablet ni saya install CapCut. And dekat sini saya edit lah video-video saya, okay. So, bila ada tablet ni memang mudah lah untuk saya edit video. Sebab tak perlu nak tunggu balik rumah baru boleh edit video. Tak perlu nak buka laptop baru boleh edit video. Kita duduk kat mana-mana pun boleh buat kerja kita. And ada Google Chrome juga untuk kita buat apa-apa kerja lah menggunakan web browser. Tablet ni untuk korang yang ada bajet lebih lah. Tapi tak rugi pun korang spend sikit duit korang untuk beli something yang boleh menjimatkan masa korang, okay. Bila korang ada tablet ni, korang boleh jimat masa korang berjam-jam untuk edit video. Okay? And then yang kedua, yang ni khusus untuk orang-orang yang buat konten yang macam produk tu kan. And then dia nak ada prop background. So ni adalah antara contoh-contoh props yang saya dah beli dekat Shopee sebelum ni. Dari kedai Gentle Handy. Ada lollipop, ada lemon slice, ada manik-manik apa semua ni kan. Ada banyak lagi, ada satu aku lagi saya beli tapi saya tak guna semualah untuk satu shoot. Ni ice, fake ice, ni bunga-bunga Hindustan apa semua, maple leaf. Ada banyak lagi props lain yang cantik macam kain alas macam ni, okay. So korang boleh tengok sendiri, memang banyak pilihan. Korang pilih je nak yang mana sesuai dengan tema korang. And last but not least, yang ni saya tengah guna. Sekejap saya cabut sekejap untuk tunjuk dekat korang. Ada selfie stick ni, okay. Selfie stick ni dia sangat stable. Sebab apa? Sebab dia ada 4 kaki, okay. Tengok saya dah buka kan. Dia memang sangat stable lah. And kat sini tempat letak phone kita, okay. Kita boleh adjust lah nak rakam dalam bentuk landscape ataupun portrait. And kat sini kita boleh adjust lah angle rakaman kita tu. And kat sini dia ada juga butang untuk kita kontrol dari jauh. Dan selfie stick ni kita boleh tinggikan sehingga 1.8 meter. Memang sesuai lah kalau korang nak buat konten-konten yang korang tengah berdiri ke. Boleh tengok lah dia punya feature dia 360 rotation, 4 leg support, anti-shake handle, long endurance. Sangat berbaloi kalau korang ada selfie stick ni. Dia tak panggil tripod, dia panggil quadrupod. Sangat stable. Pengalaman saya sendiri memang setakat ni selfie stick ni yang paling best guna sebab dia tak bergegar and mudah nak guna. So, tu adalah 3 barang yang sangat berguna untuk content creator. Kalau korang bukan content creator and maybe korang nak bagi barang-barang ni as hadiah untuk content creator yang korang kenal, sebagai tanda korang support diorang, korang boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.